Kami hadir hari ini adalah untuk membuat satu humanitarian appeal, rayuan kemanusiaan kepada wakil Taiwan, Taipei Economic and Cultural Office di Malaysia berkaitan dengan dua keluarga di mana kedua-dua kes ini mempunyai persamaan. Mereka ini ditawarkan dengan jawatan bekerja sambilan sebagai bodyguard di negara Taiwan. Kes yang pertama adalah Muhammad Shah Iskandar, diwakili oleh abang dia Eddie sebelah kanan saya. Di sebelah kiri adalah ibu kepada Ahmad Ifat dan isterinya Nur Adila. Sebelum ini, kedua-dua pasangan ini pergi ke Taiwan bersama dua anak perempuan. Kalaulah dia nak buat jahat, takkanlah dia bawa anak dia. Jadi dia pergi ke sana dan mereka ditahan. Kedua-dua mempunyai pattern yang sama. Mereka diminta untuk withdraw ATM card. Sebagai seorang pekerja, kalau bos minta keluarkan duit ATM card, ini bukan satu benda yang pelik. Apatah lagi mereka ni seorang pekerja keselamatan. Tetapi permasalahannya mereka ditahan, disiasat kerana mereka didakwa telah terlibat dalam sindiket jenayah. Untuk maklumat, Muhammad Shah sekarang ini berada di Miaoli Detention Center dan Ahmad Ifat berada di Taiwan Detention Center. Isterinya Nur Adilah berada di Taipei Women Detention Center. Puan Mala telah pergi ke Taiwan dan berjaya membawa pulang kedua-dua cucunya balik ke Malaysia. Dengan kami menghormati perundangan di Taiwan, kami mengharap Taiwan dapat melihat kes ini secara holistik. Mereka adalah mangsa, mereka bukan pesalah sebenar. Sepatutnya Taiwan authorities menggunakan mereka ini sebagai saksi pendakwaan untuk mendakwa suspek utama, bukan menjadikan mereka ini sebagai kaldai yang menanggung segala kesalahan mastermind yang utama. Sewaktu dia mengeluarkan duit pada 4 bulan 6, kad yang pertama dia keluarkan. Sewaktu dia sedang mengeluarkan duit, dia ingat dia cuba disamun atau dirompak. Tetapi yang sebaliknya polis yang datang. Polis buat pemeriksaan dan polis paksa dia keluar untuk kad yang kedua. Dan polis minta nombor ATM kad, polis yang keluarkan yang kad yang ketiga. Maksudnya benda ni berlaku di depan CCTV ATM. Ada bukti yang menunjukkan polis yang mengeluarkan duit tu. Kad bank tu kita tak tahu siapa punya, bos dia yang bagi. Sepatutnya yang memberi tu yang kena tahan. Adik saya pula yang ditahan. Memang anggap adik kami teraniaya. Dia 2 kali teraniaya. Dianiaya oleh bos dia. Yang kali kedua, polis sana pun ada ambil kad tu, minta nombor PIN, withdraw duit. Yang adik sempat cakap, polis sana withdraw sebanyak 6 kali. Yang adik saya withdraw sekali je. Jadi makcik pun pergilah ke Taiwan, ambil cucu dua-dua balik. Sebab dia kata, mak, besar kemungkinan isi dia tak berat, kata dia. Oh ya Allah, barulah makcik tahu, ya Allah anak ni dah memang kena. Walaupun dia kata bodyguard, dia tak salah. Dia pergi tu kalau orang kata dengar ya, anak-anak yang tak tahu, yang benda ni kalau pergi, oh dapat mewah, dapat gitu. Memang dia pandai lah bos ni. Dia bagi anak kita ni tidur ke hotel mewah-mewah. Anak tunjuk. Kita ni mak kan cukup tak tahu. Kalau tahu tangkap ni, tak payah nak duduk rumah miskin pun tak ngapa. Jadi dia tunjuk yang mewah-mewah rupanya. Last kali anak tu duduk dalam ni. Baru ni pun ada lawyer sana nak tolong tapi dia minta banyak sangat. Makcik pun dah pergi sana dah 13,000 lebih. Ya Allah, ya Tuhan ku lepaskanlah anakku ya Allah. Segera dia balik ya Allah. Sebab sekarang ni makcik yang jaga anak dia orang.